Kia, apa khabar Cik Kia? Baik. Cik Kia, kita ni nak tempah kain, nak tempah baju raya. Ya. Dah 1 tahun saya pergi cari kedai, satu kedai pun tak nak terima Cik Kia. Tolonglah Cik Kia buat baju raya kita Cik Kia. Yelah, mana kainnya? Kain tak ada. Ni kan banyak kain ni Cik Kia. Kain ni semua dia booking dah. Tak ada lagi dah. Alamak Cik Kia, kain apa pun tak apalah Cik Kia. Tak kisahlah, dah tuntuk ni. Betul kan kain apa pun tak apa ni? Betul, tak kisahlah kain apa. Cik Kia, jangan lupa ambil measurement dulu punya Cik Kia. Lah, yang 42D, 10, 40. Jangan lupa Cik Kia. Betul kan kain apa tak apa ni? Betul, kain apa pun tak apa Cik Kia. Okey Cik Kia, kita nak lemat pergi booking tiket. Okey Cik Kia. Terima kasih ya, bye. Sharifah, boleh? Cik Kia. Apa punya fashion baju ni Cik Kia? Macam tak cukup kain ni Cik Kia. Ya Allah. Bukanlah itu. Saya cakap, saya tak ada kain. Jadi awak kata kain apa pun tak apa. Jadi saya buatlah. Ya Allah, habislah raya aku tahun ni Cik Kia. Cik Kia, aku tak nak pandanglah muka kau lagi Cik Kia. I never want to see your face ever again. Go to hell lah you. Boleh berambut sekarang. Oh, I nanti campaign dengan kawan-kawan I. Nanti buat posting. Jangan datang buat baju dengan you.